Okey, baik. Macam mana nak jawab soalan ini? Okey, senang sahaja. Okey, pertama sekali ialah kita kumpulkan X dengan X, bukan X dengan bukan X. Okey, jadi ini X pergi ke sini, yang bukan X pergi ke sini. Okey, jadi kita buat apa? Kita dapatlah negatif 3X per 4. Ni positif pindah jadi tolak. Positif pindah jadi negatif. Okey, baik. Lepas tu, kita buat apa? Okey, dah sama jenis kan? Dah sama jenis. Maksudnya penyebut sama. Sama, jadi ni boleh tolak lah. Negatif 3 tolak 2, kita dapat apa? Negatif 5. Boleh guna kalkulator sahaja. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita pindahkan 151, pindahkan bawah ni dulu ke atas, jadi dapat 5x sama dengan negatif 1 darab dengan negatif 4. Jadi dapatlah positif 4 lah. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindahkan 5, dapatlah x sama dengan 4/5. Okey, itu saja. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Nak kelas boleh PM. Assalamualaikum.